Ni Pulau Duyung. Okey. Dia ada banyak tempat pembuatan kapal-kapal lah. Sekarang ni yang banyak untuk buat kapal besi je. Yang kapal kayu, dia orang banyak buat maintenance. Buat kapal hari ke apa tu. Sebab Pulau Duyung ni dalam masalah pun datang belajar buat kapal lain. Layan. Antara laluan yang boatman akan lalu apabila air tu kalau kita nanti kita akan datang ke pasir dan jalan. Ni dalam cantik. Kita tahu dalam ke tak dalam ni. Yang ada yang boleh lalu ada 4. Satu, yang nombor 2 kita lalu, nombor 3 sebelah kanan. 3, 4. Contoh kat sebelah sana nampak tak? Sana dah timbul dah pasir nampak. So saya nak cross ke sana tak boleh. Okay, yang sebelah kanan saya tu kalau you all tengok ada kapal dah terjongkit dah warna merah biru tu. Yang kapal terjongkit tu itu adalah kapal nelayan. Dan dia kat situ dah sangkut dah nak keluar dah. Sini kampung nelayan ada. Sini kampung nelayan ada kat depan. Nanti saya tunjuk. Bukan kampung lah, dia macam jeti-jeti lama. Memang ada orang tu. Ada. Tengoklah nanti ada kampung kayu, ada orang mancing. Nanti boleh nampak. Pulau Warisan. Pulau Pasir, sorry. Pulau Pasir. Pulau ni terbiar selama 13 ke 14 tahun. Kenapa terbiar? Dia sebenarnya nak buat something else, sebenarnya nak buat istana. Tapi tak jadi. Kenapa tak jadi? Sebab ada, kalau lihat dia duduk malam misi customer, duduk 3 orang misi macam ni. So yang sebelah kanan saya kan ada pasar Pulau Kambing kan. Bila angin datang daripada sebelah sana datang ke sini, kawasan ni dia akan ada bawahannya. So pulau ni sebesar 20 ekar terbiar macam tu saja. Tapi ada fungsi dia. Dia sebut pasir kat tengah ni, dia isi kat dalam. Lepas tu yang dekat sebelah kanan saya, kalau you all perasan, so kalau you perasan kat sebelah kanan ni ada gudang-gudang kan. Itu tempat pembuatan kapal. Kapal baik, kapal-kapal. Oh, yang besar-besar tu? Dia ada orang baik kapal. Kapal Navy, kapal offshore, feri pulau, ada kat datang lagi baik. Lepas tu, memang kapal besar lah masuk. Sebab tu nanti kita akan bagi tempatan domestik. Buka bilik berapa. Sebab tu dia kapal-kapal besar ni masuk, dia kena bayar something kat sini. Okay, untuk sebelah kanan saya ni, kalau orang nampak semalam kita stay sini. Semalam kita stay kat Felda. Itu adalah APMM, Agensi Penguasaan Maritim Malaysia. So boat nelayan yang ada depan bandar itu adalah boat nelayan yang didapat Baru check out tadi. Ni Felda resident. boat ni semuanya daripada Vietnam. Bukan daripada Kelantan. Dia masuk tanpa kebenaran. Jadi apa yang dia akan buat dengan boat ni, biasanya dia orang akan jual enjin. Jadi nelayan lokal kita akan ambil. Sebab apa? Boat nelayan kita ni ibarat kereta kecil yang memerlukan enjin 4 kali 4 laju sikit. So sebab tu dia orang beli enjin. So body dia orang akan buat apa? Biasanya body ni dia orang akan bawa, dia akan cooperate dengan Jabatan Perikanan untuk bawa body boat ni ke tengah laut dan tenggelamkan. Jadikan tubuh ataupun ikan. Sebab dia nak melestarikan dan